tinggalkan kawan yang tidak mengingatkan kita kepada Allah. Mesti tinggal. Sehingga ayat tentang kawan ni ada dalam Quran. Ayat tentang kawan. Sekumpulan manusia di mahsyar menyesal sebab memiliki kawan yang begitu besarnya kawan. Show me your friends, I will show you your future. Semua agama ada. Siapa kawan kamu? Siapa keliling kamu? Kamu kaki mancing, keliling kamu mesti kaki mancing. Kamu mesti ada grup mancing. Kamu kaki motor, kamu mesti ada 1-2 grup motor. Mesti punya. Saya nak bagi tahu apa minat kita, begitulah orang keliling kita. Kalau kita kaki majlis ilmu, kaki selawat, cinta ulama, dikeliling kita ulama. Kita ada dalam grup tu. Walau kita bukan ulama, mereka panggil kita. Saya ada grup ustaz-ustaz, ada orang biasa dimasukkan juga sebab rapat dengan ustaz-ustaz. Bukanlah kesemua mereka bagus. Tetapi insya-Allah kebanyakan mereka mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyakkan kawan-kawan yang soleh-solehah. Kawan soleh-solehah ni tuan-tuan, kita duduk dengan dia, kita tak buat dosa. Kalau kita duduk dengan orang tu, dia mula buka aib orang, itu bukan kawan yang soleh. Jauhkan diri daripada dia, bukan menghina dia. Kenapa lama tak datang rumah saya? Kamu kawan yang tak solehah. Saya minta maaf, Ustaz Wadi pesan menjauhkan diri dari kamu. A. Dan tu jawapan A. Ada suami-suami, isteri-isteri telefon saya, maki hamun saya. Suami-suami pun sama, isteri-isteri pun sama, dalam DM apa semua kan. Siapa suruh Ustaz sebut macam ni. Sekarang ni isteri saya tak mau cakap dengan saya, ni Ustaz punya pasal, rumah kami dah nak ni. Saya tak kenal pakcik pun. Saya tak kenal pun kakak kan. Saya sebut yang Nabi sebut. Seorang suami macam ni, seorang isteri dia kena buat macam ni. Saya tak pernah sebut nama siapa-siapa, saya sebut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tegur. Jadi antara cara nak istiqamah, suasana keliling kita orang yang baik.